cikgu buat? Apa menteri pendidikan buat? Apa pengarah pendidikan buat? Nampak gayanya netizen dengan pihak media berani tanya soalan. Tapi betul ke berani? Kalau betul berani, tanya soalan-soalan ni. Apa mak ayah dia buat bila anak dia beli pisau online? Kalau berani tanya, kenapa mak ayah tak tahu bila anak dia bawa pisau dari rumah ke sekolah? Kalau berani tanya, mengapa ada penjual boleh jual pisau macam tu dekat budak bawah umur? Kalau berani tanya, kenapa ibu bapa tak tahu bila anak dia menonton video lucah menggunakan handphone di rumah? Kalau berani tanya, mengapa ibu bapa tidak tahu anak-anak mereka ketagihan pornografi? Kalau berani tanya masyarakat yang membiasakan gurauan-gurauan lucah dan kandungan lucah di dalam media sosial. Kalau berani tanya penerbit filem yang meletakkan adegan-adegan lucah dalam filem mereka. Kalau berani, tanyalah syarikat pengawal keselamatan yang mengambil kerja seorang pengawal keselamatan yang membawa teman lelakinya ke dalam kawasan sekolah waktu bekerja sehingga menyebabkan gangguan seksual terhadap murid sekolah. Kalau berani, tanya mereka.